kami, saya daripada DRB Haikon DevTech. Saya perkenalkan TUAH, iaitu Tactical Utility Autonomous Hybrid Vehicle. TUAH ini adalah fully autonomous dan fully electrical, di mana kegunaannya adalah untuk logistik, untuk rescue, combat dan juga reconnaissance. Kami di Pekan mempunyai kepakaran atau kebolehan untuk buat dari segi reka bentuk mengikut user requirement dan mempunyai certified welders untuk membuat body. We make it the robot from scratch. We buat the algorithms, the software suite, the fleet system also kita buat daripada scratch. Ini adalah vehicle prototype dalam proof of concept. Kenderaan yang boleh dilakukan, kita boleh on-road dan off-road. Kita customize mengikut function dan requirement daripada user. Tayar ini tak ada rack and pinion. Dia hanya ada in-wheel motor sahaja, dia dioperate oleh motor dan fully electrical. Ini adalah pertama kali kami MPSA memperkenalkan TUAH kepada umum, belum lagi gunakan di Malaysia. Ini adalah buatan Malaysia, local software pun buatan Malaysia, development of modular body pun adalah buatan Malaysia. Robot tak semestinya besar. Kita perlu mempunyai kepakaran tempatan untuk membangunkan teknologi yang kita boleh untuk keselamatan negara lah. Production pun di dalam Malaysia. Sekarang jadi bila berlaku komponen spare part pun semua kita boleh teruslah bagi. Okay. Optimize speed dia boleh pergi ke 40 km/h dengan fully charge 200 km. Boleh recharge, fully electric. Dia autonomi, dia bukan control by remote control. Remote control ada redundancy di dalam design yang dia perlukan sekiranya untuk buat simple task, untuk emergency. Kita boleh just click one button, pergi ke koordinat A, dia akan buat autonomi walaupun tanpa internet, dia boleh buat pergerakan keputusan sendirilah. Manual mode dia boleh pergi sampai 100 km/h. Manual mode adalah kita manual control pakai joystick. Kalau sesuatu kawasan kan sempit atau gudang, kalau kita nak tengok kawasan gudang peluru atau gudang yang tempat yang sempit tu, kita deploy untuk indoor surveillance. Kita hantar TUAH yang kecil lah. UGV ni atau TUAH ni boleh menembusi pasaran Malaysia dan luar negara, sebab ini adalah kali pertama kami perkenalkan unmanned ground vehicle di dalam Malaysia. Jika sebelum ini pihak pertahanan lebih pada UAV, tetapi sekarang kita nak perkenalkan unmanned ground vehicle.